Selamat pagi. Selamat pagi. Ini sampai KRL tinggi lagi. Sikit. Kalau pukul 5 suku, train lagi setengah jam. Sampai problem kesampai awal kereta. Itu Jakarta, Bandung. Sekarang seorang tapi kita jumpa guide di sana. Dia dah dengan family dia dah dia punya flight pukul 7.30. Dia flight pukul 9 pagi. It's okay. Sekarang pukul 5.19. Train pukul lagi 20 minit. So, check. Ingat pakai yang ni Nupri tak panas tapi sangat panas. Panas tu. Selalu kalau dalam kamera mesti rambut pun macam tinggi. Sebenarnya tak tinggi pun. Dia biasa je. So, kita tunggu dalam train lah. Aku ada buat kipas ni, kena pakai kipas. And 20 minit lain TikTok pun. Terima kasih. Please offer your seat to senior citizens, the disabled, pregnant women, and parents with young children. Thank you. Ini 39. Okey, sampai baik. Belum kenal sama. Kau ni tengah tunggu fry. Cukup tengah isi minyak. And tadi everything semua lah, cuma si apa tu nice apps tu bodoh gila sumpah. Aku dah daftar, dah ada QR. Bila aku nak QR dekat auto gate tu tak boleh. Dia cakap tak boleh. So aku pergi counter. Aku bodoh apa, pasal aku kena buka balik pasport tu, scan pasport macam normal tu. Apa guna QR tu aku pun tak pasti. Macam bodoh. Padahal aku bukannya macam aku sampai dekat situ baru aku on tu tak. Macam mengam tu. Dah lah ramai gila China punya pelancong yang dia boleh pakai juga sistem e-elektronik something lah. But then tapi ada yang macam masalah sikit, maybe overseas or something. Then tak apalah. So go through semua. Satu lagi aku tak faham sekarang sistem dekat mas ni. Dia macam selalu sebelum ni custom yang tu before toilet. Sekarang ni dia lepas toilet. Dia tunggu tak ada toilet. So minum air, nak bawa air ni atas pula dah tak boleh dah. Bodoh aku tak tahu. Kalau kat overseas macam boleh je, tapi kalau kat Malaysia tak boleh. Itu je lah. Sekarang tengah tunggu 8.20 orang boarding. Pukul 9 kita fly sampai sana pukul 10 pagi. Aku mengantuk sebenarnya. Nanti tadi nak tidur juga, tapi nanti sampai kerana boleh tidur sekejap. Itu saja. Nanti ambil lagi. Tengok lagi. Sekarang pukul 11.35 waktu Malaysia, waktu Jakarta 10.35 lah. Sampai dah. Kita kena cepat sebab
daripada sejam tunggu aku. So I need to go really fast. Sampai kencing, sampai pick up bag. Macam berlari-lari aku dah ni. Sampai dah miss arrival. Dia lepas beg apa semua, lepas tu kita baru jumpa diorang. Dan sekarang ni dalam Grab nak ke Ush, pergi Bandung. Macam jam-jam sikit lah. Macet-macet, cuma sedikit. Okey lah. 1 hour ke airport. Mak punya tu boleh turunkan. Mak punya boleh turunkan. Mak punya tu boleh turun tu. Handal tu. Sebabkan Nana kot makan, jadi kita try sausage happy, sausage keju. Keju dulu lah. Saya baru datang ke channel. Saya kembali ke channel. Ada Tongmo version Indonesia. Taklah dia macam original sausage, bukan dia daging. Sekejap, Tak mampu. This is my favourite now. RM15,000 lah. RM3. Tak sampai. Sampai. RM3 lebih kat tadi. RM3.40. Tak. Tak nampak cheese kat mana. Ada rasa. Nama dia apa tadi? Sentara. Saudara. Ni ya. Enak. Kopi kenangan yang besar punya jumbo RM40,000. RM9 je. Yang besar macam ni. Ni besar muka aku. Dah. Ni sausage happy. Coklat dia tak recommended. Dia memang power coffee. Coklat tak sedap. Ni macam sausage ayam. Sos dia. Daging sedap. Tengah jam. Kalau naik yang balik nanti kita naik yang lambat punya. Tu 4 jam baru sampai. Mungkin dia pusing jauh sikit tapi cantik lah. Dia sangat light lah. Tapi yang tu ayam punya kan. Sebab kan aku tengok macam sedap, aku beli 2. Cheese pedas dia sedap. Cheese pedas. Dia jangan ambil cheese dah. Cheese pedas. Spicy cheese dia sedap. Pak pedas dia tu light-light je. Sedap ni. Tak mampu. Kat Malaysia tak makan hotdog. Tengok sampai negara orang tengok makan hotdog. Sedap betul. Punya daging. Hotdog macam tu aku tak Dia makan. punya daging dia. Apa? Lehong punya hotdog tu tak mahu punya. Ni sebab dia orang pemicinan terlalu banyak. So memang akan sedap dekat lidah pun. Apa? Apa dah? Ajinomoto. Fred. Perasa, flavor. Memang kebagi kau-kau ni.
Dah boleh check in hari tu tadi. Ya, alhamdulillah. Selalu aku akan beli Cimori yogurt squeeze. Tak sempat Tapi kali. sebab Cimori Maaf tadi. Sebab Cimori tadi mahal, so aku beli yang ni. Bayoko ni pun sedap tak? Ni 8,000 je. Cimori tak mahal pun, 13. Ni lagi murah 8,000. Sedap ni. Tapi yang ni thick sikit pada Cimori. Cimori lebih light sikit, yang ni lebih sweet. Kasih. Nah, yang Jumpa nanti. kecil-kecil tu. Cinnabon. Asal ni pula Cinnabon. Ni Cinnabon ni yang menjaga dekat Halim ni, KCIC ni, muka macam nak aram. Bukan aku dah tak ada orang beli kat tempat kau tahu. Aku ni datang nak support. Muka memang Sekali. muka macam pelak. Muka macam mak dia nak mampus, mak dia mati tapi dia kena kerja aku rasa. Sekali aku sangka lagi original. Yang mana? Ah, kejut. Macam original yang mana? Aku dah first time beli binatang ni. Aku macam original yang mana satu aku tak tunjuk. Dua-dua tu macam ada glaze. Yang atas pun macam ada glaze, bawah pun ada glaze. Aku ingatkan yang abang atas tu yang original. Yang atas tu original, bawah tu original. Original. Rupanya mula saya ingatkan yang atas tu yang original, yang glaze sikit-sikit tu. Rupanya yang glaze banyak tu. Tak pernah beli kan, tak tahulah. Awak pula kena mati, kena marah pula. Ya. Ada yang memang minta mati aku ni. Geram je lah kan. Pun Penumpang yang terhormat, sesaat lagi bus akan diberangkatkan menuju stasiun akhir, stasiun Tegaluar Sumarekon, dengan pemberhentian di stasiun Padalarang. Para penumpang kami himbau untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Penumpang yang turun melebihi durasi yang ini akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Penumpang akan membawa bagasi ukuran besar pada rak sambungan kereta dan bagasi ukuran alah sempat je. Harap perhatikan barang bawaan anda karena kerusakan dan kehilangan barang menjadi tanggung jawab penumpang. Penumpang pada kursi prioritas bertanda PRM dimohon kesediaannya jika diminta untuk bertukar kursi dengan penumpang disabilitas, lansia, ibu hamil dan menyusui serta orang sakit. Betul. Terima kasih atas perhatian anda. Dear passengers, who's bound for Tegaluar Sumarekon Station, calling at Padalarang Station is ready to depart. Please occupy the seat designated on your ticket. Passenger who travel beyond their designated destination will be subject to a fine. Panaskan ah? Passengers are advised to store large luggage under rack Yang under buat gate muka buat accommodation and small luggage under rack above your seat. Please take care of your belongings. Bukan roti. Roti apa? Cinnamon. Paris. Cinnamon apa? Cinnamon kayu kulit kayu hitam. Kayak manis. Passengers with disabilities, the elderly, pregnant and breastfeeding mothers, and sick individuals. Kat atas tu. Thank you. Salam. Pelanting pula lagi. Wus, wus, wus. Yes. Yes. Sedap juga. Kalau siapa tak makan cinnamon pun takkan sedap. Bagi aku lah. Ni dah kayu sedap. Aku tak makan Saya favourite. Cinnamon is my favourite. Kalau Auntie Anne tu aku akan Biasa punya sugar. sedap lagi. Ya ke? Dia macam sangat rich dia punya flavour tu. Memang dia macam berempah lah. Oh, Malaysia punya sedap lagi. Mak okey ke tu? Bukan. Ini mak itu kulit kayu manis ni. Kulit kayu manis. Yang biasa mak masak-masak dalam kari tu yang tu yang dia letak. Ni ada juga ni. Ni. Saya buka ini. Sekejap bayang aku buka ini untuk review sampai. Bagi rasa-rasa hampa. Rasa-rasa je apa. Yang ni tadi aku tak tahu benda nama dia sangat susah. Macam coklat-coklat sikit. Nama dia agak susah nak disebut lah. Sebab orang tu macam marah kan aku nak. Aku macam macam tu lah. Lagi. Macam tu. Lagi. Aku
Takutlah aku lagi. Wush wush wush. Kau ni macam minta free pula ke kedai kita. Lagi tu yang aku marah tu. Itulah tu yang dia marah. Dua sama ke? Tak sama lain. Lain ni coklat. Oh, Harry Peter Pan. Harry Peter Pan. Tengok. Sambungan coklat ni kat muka ni. Hari Mohon perhatian. Duduk ni lah. Dipersilakan. Hari tu tekan guys. Segera ditutup. Aku lambat je dah kisah. Tengah record punya Harry Peter Pan. Korang nampak tak? Korang mesti boleh nampak ni. Kau nanti tengok balik sini. Kat belakang nampak dia. Sedap ni. Coklat. Tak nak lagi? Tak nak. Dah serik. Dah sering apa ni? Dah. Di sini nanti sampai Bandung. Tak nampak. Macam nak berjalan ni. Dia tak berjalan. Masuk dulu awan. Tengok awan tu pula cantik kan. Pokok-pokok dengan apa sunrise tu pula. Tengok awan tu sangat cantik. Selamat pagi. So semalam memang tak sempat nak record apa-apa sebab macam rushing. Lepas tu macam benda berlaku sampailah balik masuk rumah. Tadi bangun 7.30 dah tidur. Lepas tu bangun pagi dah pukul 4.30 5 macam tu. Dah nak lupa lagi ah. 6.31. Nak naik Bluebird. Mi nak gerak ke Pasar Baru. Pasar Baru. Bentu. Let's go. Tapi jangan beli, bawa mak-mak pergi beli barang. Pagi. Selalu hari ni beli perfume ni. Saka After Bath. Yang ni bau dia sedap bila. Yang ni. Bau dia apa dia kat sini tulis. Bau dia memang macam bau lepas mandi lah. Dia top note dia ni Rolly, Verbena, whatever. Mid note dia rose, jasmine, orange flower. Base note dia milk, sandalwood, abrozan dengan musk. But dia punya smell dia, yang tu dia tulis lah kalau dia punya smell bau dekat tangan. Bau dia memang macam baru habis mandi. Dia fresh, macam ada bau bedak baby sikit. Macam tu lah. Tapi bau dia something, bau dia special. Ni 50ml. Harga dia dalam 60 something. Ni sedap bau dia. Kalau korang dah beli, boleh beli daripada ni, daripada Saka. Saka After Bath nama dia. Sebab sekarang ni aku suka pula perfume yang fresh. Lepas tu yang ini beli daripada TikTok Shop. So yang ini nama dia Leave Your Sexy Mark. Leave Your Sexy Mark. Yang ni dia copy kepada Human Farhampton version 2. Yang ni aku tak pernah bau Human, tapi sebab aku rasa Human tu macam overpriced dan tak tahan lama, so aku beli yang copy saja. Yang ni harga dia 99,000. Lebih kurang berapa? 1 juta 20 something ringgit je lah. 21 ringgit 50ml. Boleh lumayan sedap, bau dia sedap. Yang ni beli dua, dapat dua buyer. Yang ni Le Male Elixir dengan California. Dan lepas itu aku beli juga dekat Bali Surface. Yang ni pun beli dekat dua. Beli dekat TikTok Shop juga. Lepas tu post dia tu hantar ke hotel je, nanti pick up kat bawah. Beli jeruk cintamani dengan Blue Point. Aku memang pakai Blue Point ni. Ni dah tinggal setengah, tapi saya nak pakai sebab kalau kat Malaysia beli Blue Point ni harga dia 120 ke 130 ringgit. Aku beli kat event masa time tu, masa time raya.
Tapi yang ini beli dua, yang ini 500,000, 100 something, 120 ringgit je. Yang ni aku beli satu 120, ni aku beli dua 120. Aku macam nak beli lagi dua untuk buat stok. Sebab yang ni mahal kalau kat Malaysia. Tapi yang ni sedap gila. Jeruk Kintamani ni masa event tu aku tak beli sebab harga dia RM145. Yang ini. Dia datang dengan kotak tau. Cantik betul packaging dia. Nak buka sayang, tapi ni memang sangat-sangat sedap. Walaupun dia tulis untuk for her, tapi bau dia tulis jeruk Kintamani, tapi dia bukannya bau jeruk yang bukan bau limau, faham tak? Ni dia punya atomizer dia. Bau dia macam ada bau macam limau, tapi limau yang masak. Faham tak? Limau yang dah masak. Yang ni kalau korang beli, aku memang suggest. Yang lelaki pun boleh pakai. Bau dia memang sangat-sangat sedap. Lepas tu dia macam tinggal belakang bau dia tu yang ini. Yang ni sangat-sangat best. Satu lagi, yang satu kotak lagi tu Blue Point juga. So Blue Point ni bau dia macam lepas mandi juga. Sebelum ni aku pakai perfume ni dah dekat setengah nak habis dah kan. Tapi sebelum ni aku pakai je hari-hari. Aku tahu bau dia sedap, tapi aku tak macam kalau kau pakai BSP Bali Surfers, kau tak akan bau. Kau sendiri tak bau tau. Faham tak? Dia macam agak pelik lah. Sebab aku ada kawan yang pakai Ubud 4. Dia pun cakap dia sendiri tak boleh bau tu maksudnya. Tapi orang lain notice, tanya dia perfume apa kau pakai. Macam aku pula, aku pakai perfume ni pagi lah aku pergi kerja ke 9, 8 lebih ke 9. Masa time tu pukul 5 lebih dekat waktu nak balik dah. Lepas tu satu staff tu dia tanya aku macam ni, Man, kau pakai perfume? Kau baru top up perfume ke? Aku cakap tak, aku tak bawa perfume sebab perfume ni memang letak kat rumah je. Dia cakap, engkau bau macam bau lepas mandi. Aku cakap, iya ke? Aku tak bau apa-apa. But sejak lepas pada tu aku macam nak beli juga satu lagi. Sebab aku rasa ada orang notice bau dia. Bau dia macam memang bau fresh, macam kau lepas mandi pagi-pagi. So yang disebabkan perfume ni bau fresh tu, sekarang aku pun beli satu lagi bau fresh juga. Ada 3 bau fresh sekarang. Lepas tu beli Bali Surfer tu dia bagi satu vial juga. Yang ni Bali Cliff. Bali Cliff ni bau dia, aku dah spray lah ke mana tak. Bau ni agak jantan sikit, kelakian sikit. Dia punya note dia pink pepper. Tahulah kalau siapa tahu, pink pepper, bergamot, apple, cardamom, oak moss, cinnamon, lavender, chestnut, vanilla, cedarwood. Memang dia memang bau lelaki betul. Tapi sedap. Boleh beli BSP ni juga aku rasa. Aku might beli BSP lagi satu dengan satu lagi Blue Point. So beli Blue Point satu lagi, beli Bali Cliff satu. Tapi Bali Cliff ni bau dia macam common lah. Jeruk Kintamani ni memang aku punya favourite. So hari ni beli perfume tu je. Perfume ni 1, 2, 3. Ni tak 1, 2, 3, 4 perfume beli. Itu sahaja. Bye. Jatuh tangga weh. Bengkok macam tu, kaki aku tak ada jalan dah. Sakit yang. Insurance this time. So
3 malam lagi kan. Ni lagi 2 malam ke Jakarta. Sekarang on the way. Yelah, kali ni kita orang tak naik bus. Sebab pagi tu hari kita orang naik bus dari Jakarta ke Bandung. Kat sini kita orang naik Aglo Marajan dan mana relax. Lepas tu kita tengok badan. Badan kata benda cantik lagi. Yelah, benda aku dah naik training berkali-kali. Pasti rasa macam cantik lagi. Cantiknya. Pasti. Yang betul terfikir kan, tiba-tiba dah sampai di akhir. Sebab setelah kaki aku sakit, aku dah tak ada mood nak buat apa lagi dah. Weh, hari ni getting better. Kenapa? Sudah mau pulang. Dia sama lapan. On the way to airport. Flight aku pukul 5, sekarang pukul 1. Kira ada 4 jam lagi. Nasib baik hari ni tak jam. Saya cepat sampai. Itu sajalah kot. Aku rasa nanti saya juga sikit-sikit sebelum sampai KL. Kampung dia sebab musik depan show nama saya sampai dengan family dia lama sikit 7 sebab aku boleh tiga nampak aku nak Tranus ni first time aku nak Tranus dan sampai dia ada lagi experience macam nanti suka okey lah sebab ada kawan aku so lepas tu pula aku dah jadi kaki. Lepas tu platform gate bagi nombor 1 jauh gila jalan semua. Dalam flight ada kelas pun duduk kat ujung dari babi ini pakai tu siap dia dapat dia tu. Sekarang pukul 9.30 9.35 aku sampai KL 7 back keluar pukul 8.50
terjadi dekat bank 1 jam sekian. Dan after that dalam balik pergi TPS dulu, baru balik rumah. Saya tadi nak ambil Grab, tapi masalahnya turun lift yang salah. Ambil je lah apa IRL. Dia pun Grab mahal pula tadi, yang 70 lebih aku dah sorang-sorang ni nak share. Sekarang dekat depan ni station aku dah gelap sikit, nampak apa. Itu saja. Saya ambil Grab sampai di sini saja. So memang tak dapat nak shoot banyak benda. InsyaAllah kalau ada cuplikan daripada food, masukkan sekali. Makan aku tak ambil video kali ni sebab umur. Taklah, whatever that I have, I will post. Sampai di sini saja.